Hai semua! Jom kita buat skincare rutin. So first step, Mami akan rendam muka di dalam ice cube. Sabar Luna. Sangat-sangat fresh, okay? Jom kita buat skincare rutin. So ini adalah 5 times ceramide light texture. Kalau I nak pergi event ke sebelum makeup, memang I akan pakai yang this one sebab teksturnya lebih light. Dan yang paling best, dia akan keep your skin hydrated, kulit korang sentiasa lembap. Lepas tu dia akan buat kulit korang glowing, flawless. Dia akan bagi glass skin. Let me show you. It's like this, and then I akan apply kat sini untuk korang tengok tekstur dia. Kalau apply this, look at this. So ini I belum apply, ini I dah apply. Nampak tak? Dia akan bagi korang instant glass skin. It's not like oil base, okay? Ini memang sangat senang untuk sesiapa yang nak cepat dan sebagainya sebab dia senang meresap. Okay dah, I dah sapu. So, sesiapa yang suruh I buat video pasal ni, I dah buat dan terbukti memang best korang akan try, okay? Bye! Bye-bye! Okay guys, ini kulit I selepas guna. Nampak tak? I so dewy dan glassy. Look at this. I close up kat korang. Ini yang korang akan dapat lepas apply. Memang dia akan instant glowing, okay? Love.